Dan baiklah, untuk aliran perdana kita ke anugerah tokoh sukan dan permainan bagi kategori lelaki. Adik ini merupakan anak kepada pasangan Wan Azura binti Wan Abdullah dan juga Encik Hasmawi bin Hanafi. Pencapaian adik ini telah mewakili sekolah kekejohanan bola sepak MSSD Petaling Utama sejak dari tahun 3 lagi hinggalah ke tahun 6 dari tahap 1 hinggalah sekarang. Mewakili sekolah dalam permainan bola sepak dan takraw, itu juga dengan rugby. Mula bermain rugby semenjak darjah 3, iaitu pada tahun 2022 sehingga sekarang, dan posisi adik ini adalah hooker dan juga forward dalam rugby sentul. 2022 naik johan kategori ball dalam kejohanan rugby peringkat MSD Petaling Utama. 2023 johan kategori ball dalam kejohanan rugby peringkat daerah Petaling Utama. 2024 naik johan kategori cup dalam johan rugby kejohanan rugby peringkat MSSD Petaling Utama. 2025 tempat ketiga kategori pelit dalam kejohanan rugby peringkat daerah Petaling Utama. Terpilih ke peringkat negeri, mewakili negeri Selangor ke peringkat seterusnya kebangsaan. 2025 menaiki johan kategori pelit dalam kejohanan rugby peringkat negeri Selangor, dan pada tahun ini juga terpilih untuk mewakili Petaling Utama ke kejohanan rugby untuk Sabak Perenang peringkat kebangsaan, dan juga merupakan wakil sekolah Petaling Utama pada tahun 2024 dan juga kebangsaan 2025. Dengan itu dipersilakan adik, belum lagi faktor usia mengatasi segalanya. Baiklah, kita saksikan montaj terlebih dahulu. Sukan permainan dalam perdana kategori lelaki diberikan kepada adik Muhammad Amirul Arif bin Hasmawi. Dan untuk makluman kawan-kawan sidang dewan sekalian, nama glamour dalam sukan permainan adik Amirul bukannya Amirul. Saya pun terkejut itu. Kawan-kawan semua panggilnya Salman. Jauh, ya. Kawan-kawan rakan permainannya semua panggilnya Salman. Ayah, silakan. Ayah adik Amirul dan juga ibu. Encik Muhammad, silakan. Ayah dan ibu Hasmawi dan juga Wan Azura. Wan Azura, Encik Hasmawi. Tahniah Amirul. Kawan-kawan dia glamour Salman. Hebat. Dalam pasukan dia boleh lead pasukan tersebut. Hebat adik Amirul. Dulu abangnya, sekarang adiknya. InsyaAllah lepas ni adiknya lagi ada. Baiklah, seterusnya kita beralih ke kategori perempuan, tokoh sukan dan permainan aliran perdana.